perjalanan rezeki ini semua ketentuan. Hey guys. Hari ni lepas aku keluar tadi beli barang sikit lah. So aku tak tahu nak panggil penjaja ke apa, peniaga kecil lah. Aku lebih suka panggil peniaga kecil yang jual goreng pisang ni apa semua kan. So sedikit tips untuk korang semua. Sekarang ni zaman serba canggih. Bila kau berniaga kat tepi-tepi ni atau kawasan-kawasan yang disediakan, kadang-kadang majlis-majlis atau unit-unit uniform majlis lah, senang cerita ikutlah kawasan mana kau berniaga. Kadang-kadang dia kacau tempat kau. Jadi dia kata, bang, tak boleh berniaga sini, kau hanya boleh berniaga kat belakang tu je, Melaka. Kadang-kadang tempat yang disediakan oleh majlis di tempat tu tersorok. Jadi tips yang aku nak share hari ni mungkin boleh diguna pakai untuk semualah. So zaman sekarang serba canggih. Secara tidak langsung, walaupun kau adalah peniaga kecil, itu penting. Kau kena buat juga. Walaupun kadang-kadang kita nak rely dengan cara lama, tradisional. Kau buka je pacak dan kau nescaya, kau percaya orang akan datang, macam itulah. Cuma kadang-kadang orang zaman sekarang ni dia ada satu skeptical. Saya ada buka tak hari ni lama nak keluar pergi check, kadang-kadang dia orang malas macam gitu. So sedikit saja tips dia. Either kau buat social media kau, tak kira lah apa platform, TikTok ke, IG ke, Facebook ke, terpulang. Kau nak bagi tahu yang hari ni kau buka. So cara lain ataupun tips lain adalah kau ada WhatsApp, kau buatkan QR code, kau letak kat sebelah QR bila orang nak buat payment tu kan. Kau cakap, abang scan sini bang, ni nombor saya. So nanti abang boleh check lah hari-hari, tengok kat status saya berniaga ke tidak hari ni. Ada macam gitu. Kalau ada sebarang order pun boleh terus WhatsApp je. Jadi macam gitulah. Tapi sedikit marketing tu kau kena buat. Kau tak boleh serah bulat-bulat macam itu, tak boleh lah. Betul, memang kita tahu perjalanan rezeki ini semua ketentuan. Tapi sekurang-kurangnya itu adalah sedikit usaha. Jadi itulah sedikit tips untuk korang semua. Semoga maju jaya lah. Sebab macam aku tadi, aku nak pergi beli lah, buka tak kedai ni Tapi mungkin aku okey untuk pergi check. Ada setengah-setengah orang macam lah, malah nak check, kita order lah benda lain. Jadi mungkin terlepaslah peluang untuk orang nak beli kau punya makanan ke ataupun whatever lah yang kau jual. Macam itulah. So itulah tips untuk hari ni. So fikir-fikirkan. Ciao. Assalamualaikum.